Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Hari ni kita buat live. Saya dah lama juga tak buat live pun. Bukanlah lama, minggu lepas saya buat dekat Johor kan. Saya pergi Johor, saya kempen di Simpang Jeram. Saya ucap dekat situ. Okey, sekejap. Saya dengan sahabat saya Sufi, dan hari ni kita nak bercakap pasal penyatuan ummah dan perpaduan nasional di Negeri Sembilan. Malam ni pas akan umum calon-calon di Negeri Sembilan. Semalam Barisan Nasional dan UMNO telah umum calon-calon. So hari ni kita akan lihat calon-calon PAS. Saya dah dengar tapi saya tak nak mendahului pengumuman lah. Saya ada satu soalan yang dinantikan oleh netizen, Tuan Hisham. Okey. Mungkin korang pun tahu Tuan Hisham telah mendapat mengarung jersey ke baju ke apa kan dekat Majlis Makan Malam pada 12 Julai itu, dan mengundang a lot of persepsi lah. Okey. Iaitu persepsinya, adakah Tuan Hisham akan bertanding di PRN Negeri Sembilan? Boleh jelaskan tak kepada semua yang menonton? Saya akan tidak bertanding. Masa majlis tu, saya dapat makluman lepas maghrib sebenarnya. Oh, lambat sikit lambat. Ada PAS Negeri Sembilan maklumkan saya. Dia maklumkan kepada sahabat saya Rosman. Rosman cakap dengan saya, dia kata ada majlis malam ni dengan Tuan Guru Haji Hadi di Seremban. So mereka nak perkenalkan saya dengan Tuan Guru Haji Hadi lah. Tu cerita dia. Di Seremban. Saya kata okey juga tu. So saya lepas solat maghrib saya terus bergegas ke Seremban. Saya terus bergegas ke Seremban. So sebab itu saya sampai dalam pukul 11 sebenarnya. Sebab saya baru tahu. Saya ini mandi-mandi saya ni sebab saya tahu lewat. Dan lepas tu saya masuk dalam tu. Dan masuk Dewan. Dia orang hold saya dekat meja awal tu dengan awak masa tu kan. Ya, betul. Lepas tu habis ucapan Presiden PAS Tuan Guru Tan Sri Haji Hadi, dia orang pun bawa saya ke pentas, terus naik pentas, terus bagi baju. Saya pun dapat baju, saya pakai je lah. So saya pakai baju, dan itulah dia tulis Negeri Sembilan. So ingat saya bertanding tak? Saya tak bertanding Negeri Sembilan. Walaupun memang saya ada kena suku darah Negeri Sembilan ada. Saya dah cakap itu dalam live sebelum ni. Kan sebelum ni ada orang kata, apa Syam Jalil apa kena-mena dengan Negeri Sembilan, kenapa cerita pasal Negeri Sembilan ni kan. Saya kata okey lah, saya orang Selangor, tapi mak saya kan, saya kata mak saya orang Kelantan. Cuma dia punya bapa dia orang Negeri Sembilan. Sebab dulu adat pepatih ni, yang lelaki kena merantau. Betul. Harta benda. Saya ada atuk saya dulu ada family di Cembung. Cembung ni di Rembau. Belakang balai bomber Cembung tu. Rembau tu. So sebab tu kadang-kadang orang cakap, saya tak tahulah ini mana ke datang ke kan, macam ada orang ini sikit. Tapi atuk saya tu orang Cembung, dia orang Rembau. Lepas itu dia merantau masa dia muda, ada peti harta benda di Negeri Sembilan ditinggalkan pada adik dia. Adik dia baru itu hari dah meninggal lah. Lepas tu dia merantau pergi Kelantan. Di Kelantan lah mak saya lahir di Kelantan. So tapi dia adalah atuk saya tu orang Negeri Sembilan. Dan sebab tu juga family saya ada, suku sakat saya di Negeri Sembilan, di Podas tu ada, di Rembau, ada lagi di Cembung terutamanya. Sebab tu kadang hari raya saya pergi balik rumah makcik saya di Podas, di kawasan-kawasan dekat situ. Dia beranang masuk Negeri Sembilan ke Selangor. Selangor Kan, sempadan lah. Situ. So itulah cerita. Sikit sebelum kita pergi Negeri Sembilan, sebab saya hadir menyaksikan kenapa Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Awang sebab hampir mengalirkan air mata bila Tuan Hisham mungkin bersalam ke, menjawab gestik ke. Boleh cerita sikit apa yang sedang berlaku di atas pentas? Sebab kita orang tengok jauh je.
sebenarnya saya pun sebab juga. Saya sebab masa itu hari dia gombak pun Yalah. saya sebab macam saya tahan aje lah sebab bila saya masuk PAS saya rasa aman lah, saya rasa tenteram lah, saya rasa ini memang ketentuan Allah SWT. Ini perjalanan ditentukan oleh Allah SWT. Walaupun saya lahir dalam keluarga UMNO, tetapi saya telah dibawa perjalanan politik saya, perjalanan ni tiba-tiba sekarang ni masuk PAS dan bila saya masuk PAS saya rasa macam this is where I belong sebenarnya. Seriously This is where I belong. Itu yang saya rasa. Dan bila naik pentas itu saya salam Tuan Guru Hajadi. Dan lepas tu saya pun sebab lah pertama kali jumpa Ayah Cik kan. Dan saya cakap pada dia, saya kata Tuan Guru, terima kasih kerana sudi terima saya masuk PAS. Itu je? Saya cakap macam tu. Saya pun sebab masa tu, sebab saya bawa isi borang dan saya cakap pada Ayah Cik, saya kata terima kasih sebab sudi terima saya masuk PAS. Saya pun sebab pada ketika itu, itulah dia punya cerita dia lah kan. Itulah. Okey, jom kita cerita pasal Negeri Sembilan. Okey, kita cerita pasal Negeri Sembilan. Kita dah tahu hari Selasa pengumuman calon PH Deputi Pimpinan Kerusi. Dan kita tengok semua orang mematikan di mana yang antara yang terbesar, kerja terbesar ialah betul terlahan lari ataupun kerusi si Kamat pergi ke Linggi Menteri Besar satu. Kemudian esoknya tu semalam Rabu BN pula dalam sesi penamaan calon tu telah cukup mendebarkan lah sama berteka-teki tu tanding 36 ke berapa ke kan, tapi semua tahu lah maksudnya tanding 25 saja. Dan Tuan Mat telah mengeluarkan satu ayat yang viral, iaitu ni rakan yang dipercayai ini bukan yang bertanding Linggi. So orang faham lah siapa kan. Tak apalah, itu kita tafsirkan kemudian lah. Kita Syam menjadi komen. Yang malam ni juga akan mengadakan pengumuman calon PN lah bagi ni. Dan ramai nak tahu ni sebab diorang kata, netizen siapa-siapa kata lah Hisham dulu attack undap sekali duk support UMNO di Negeri Sembilan. Apa cerita sebenarnya? Sebab saya beletik boleh pakai. Sebab saya beletik pasal amdap ni lah, amdap ni panas telinga, lepas itu tinggalkan amdap, join PAS. Kalau saya tak beletik pasal amdap mungkin dia masih dalam tu cerita dia. So kan dia macam ni lah, kita macam mak ayah awak nasihat masa awak muda kan. Memanglah panas telinga nak dengar, kita orang muda kadang tak nak dengar nasihat atau ni mak ayah kita kata ni jangan kita ingat mak ayah meletih kan. Tapi lepas itu baru awak tahu kesan dia kan. Oh betul lah kan. So saya ingat kita dah bawa. Okey, sebelum saya cerita pasal macam mana jadi kejadian ni. Saya cerita dulu lah pasal semalam. Semalam saya tak buat live atau saya tak buat video atau saya tak buat posting. Sebab saya dah tahu awal ni. Jadi so adalah kita communicate dengan kawan-kawan kita kan. So saya dah tahu awal, saya dah kita macam saya tak perlu sebut nama lah. Betul kamu sebut nama. Betul. Saya pun dalam UMNO lama, kawan-kawan kita dalam UMNO lama kan. Dan saya tahu awal jumlah kursi dan sebagainya lah. So sebab itu saya tunggu je lah pengumuman. Sampai last minute semalam pun saya tanya kawan-kawan saya lagi lah. Tak confirm ke betul berdebar tu. Kawan-kawan kita ni bukan kecil-kecil anak punya orang lah. Yelah. Bukan level Ceplos ke bukan. Bukan level anak ayam So sampai last minute pun mereka telefon saya confirmkan, sebab saya tanya awak ni betul ke tidak jadi ni kan. Betul-betul cakap betul-betul. Saya kata yalah, saya dengan orang-orang UMNO ni saya boleh cakap straight to the point je sebab dia orang pun dah kenal saya pun dah kenal mereka. Dia kadang-kadang kita orang dengan orang UMNO original lah, orang UMNO original, orang AMDAP saya tak mau cakap lah kan. Orang UMNO original ni kadang kita boleh cakap straight to the point je, tak payah berlapik-lapik pun sebab dia orang dah kenal saya dah kenal juga. Faham. So saya pun dah tahu awal. Saya tunggu je lah pengumuman semalam. Cuma saya tak pasti, kadang-kadang kursi tu saya dah tahu jumlah tapi ada perubahan.
Contoh awal-awal sebelum ini kita tahu 14-11 PN dia bertanding 25. Okey. Okey, faham. 14 UMNO 11 Okey, faham. masih Betul. MCA masih. Ya, betul. So itu dalam yang kita sebelum ni lah, 14-11. Tapi bila diumum semalam, saya tengok ada beberapa perubahan, iaitu 16-9. UMNO bertanding 16 dan MIC MCA bertanding 9. So ada perubahan, so maksudnya UMNO tambah 2 kursi. Betul. Dan kursi yang mana pun saya tahu, last minute punya discussion. Tapi tetap bercakap lah kat sini. Ada 2 kursi tambahan pada UMNO. So MCA MIC bertanding 9. So 25 lah UMNO bertanding. So malam ini saya tak nak ulas sebab kita tunggulah kepimpinan PAS punya pengumuman kan. Saya tak rasa, ini pandangan peribadi saya, Sophie pun di sini, saya tak rasa kepimpinan PAS umum bertanding 36 kursi semua. Saya tak rasa. Orang dah berlega dah semalam, tak nak tambah masalah kan. Saya tak rasa malam ini kepimpinan PAS akan umum bertanding semua 36 kursi. Yalah. Saya tak rasa macam itulah. Tapi saya tak nak mendahului. Betul je lah malam ni kepada kawan-kawan kita UMNO original. So saya syukur sangat-sangat lah. Semalam pun saya telefon kawan-kawan, saya kata alhamdulillah lah kita berusaha ni, sebab kita dah usahakan benda ni dah lama. Saya meletih pasal AMDAP ni pasal ni lah sebenarnya. Sebab saya nak kamu orang tendang AMDAP dalam UMNO. Ada yang cakap sekarang ni dah tak ada AMDAP, sekarang ni tak ada AMDAP. Bukan, ada lagi pusat tu AMDAP. Yalah, di pusat masih lagi lah. Di pusat itu kamu AMDAP ni masih bekerjasama dengan DAP. So selagi UMNO bekerjasama dengan DAP di pusat, saya akan teruslah berletih pada AMDAP ni sampai AMDAP ni semua keluar. So alhamdulillah itu hari di Johor, okey, kita pergi Solo, dan lepas menyokong Barisan Nasional. Ini adalah satu saranan yang bijaksana. Bila saya dengar je, saya terus sokong. Saya cakap kawan-kawan kita kan, sokong Barisan Nasional di Johor. Itu adalah satu kunci dia tu. Setuju? Yang membuka hati tu di Johor. Inilah kebijaksanaan kepimpinan. Lepas itu di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kita dah tahu nombor ni siapa yang biasa dengan saya dalam UMNO. Sebab itu ucapan saya digombak macam tu. Saya cakap terus terang aja. Yalah, kadang-kadang ada budak-budak AMDAP ni musik kan, dia bukan musik dia troll lah. Dia kata tengoklah PAS ni tiba merayu dekat UMNO lah. Kita tak ada merayu dah. Tak adalah kita merayu nak minta UMNO, tak nak minta AMDAP ni. Ini yang cakap ni bukan UMNO original yang pergi cakap macam tu. Itu AMDAP tu. Betul. Budak-budak adalah ni segelintir ni. Sebab tu saya cakap sekarang ni budak-budak AMDAP dalam UMNO ni masih ada, tapi dia orang tengah terketar lah. Sebab dia orang ni menjilat DAP dengan PH. Sekarang ni UMNO original dah bekerjasama dengan PAS. Mana nak pergi dia orang ni? Betul tak? So kita daripada dulu kita memang nak buat RM50,000 tak salah saya, pengiraan kita yang penyokong-penyokong PAS support Barisan Nasional di Johor, sampai kawasan-kawasan MCA MIC pun menang. Kawasan DAP ditangkap bekok tu, awak kira balik itu yang menang tu bukan pasal undi bukan Melayu Undi Melayu itu pasal undi Melayu. Sebab undi bukan Melayu di Johor keluar RM600,000, itulah stok PH. RM600,000 tu bagi PH, tapi masih tak cukup sebab mereka memerlukan RM800,000. Yang menang di Bekok, ditangkap di kawasan Jementah ni semua kan. Ini adalah kerana undi Melayu dengan pertolongan daripada PAS lah, RM250,000. Sebab kursi ni marginal.
So sebab tu bila nampak di Johor, di Negeri Sembilan also kita sarankan. Sebab tu bila di Gombak saya sarankan sama. Saya bagi ucapan lah, walaupun ada orang kata keras ucapan tu, yalah takkan kita nak berlembut-lembut, PAS pun ada maruah juga kan. Takkanlah saya nak merayu marilah tak boleh lah macam tu. Dia kena psycho PAS ni parti besar, dia bukan parti kecil anak. So bila saya masuk PAS, takkanlah saya nak merayu-rayu macam tu, tak boleh lah. Bukan saya sombong tapi kita adalah kita punya ni juga kita punya air muka juga. Sebab tu saya cakap straight to the point saya kata dalam ucapan saya kata mengikut pengiraan di Negeri Sembilan ni lain daripada Johor. Satu, game changer satu, awak tak ada payung. Di Johor kita pun tahu dia banyak payung. Di Negeri Sembilan awak tak ada payung. In fact, ucapan saya di Gombak itulah ucapan saya dengan kawan-kawan kita. I see. Saya kata awak tak ada payung, awak pun tahu. And then lepas itu di Negeri Sembilan ni kawasan campuran dia lebih teruk daripada Johor. Contoh di 11 kawasan DAP tu pengundi Melayu cuma 20-30%. Bukan di Johor kawasan campuran ni pengundi Melayu 50-60%. So masih ada significant portion of pengundi Melayu 50-60%, paling rendah pun 45% macam tu. Tapi di Negeri Sembilan awak tahu tak jumlah pengundi Melayu paling rendah di Lobak 3%. 3% Melayu. Dan di 11 kawasan ni jumlah pengundi Melayu 20%, 30%. So 70% bukan Melayu di 11 kawasan ini. I see. Dan di kawasan campuran sebab itu nombor satu tanpa payung, tanpa sumber yang sama di Johor kan. Dan di kawasan-kawasan ini, sebab itu saya straight to the point cakap kepada UMNO, iaitu awak kira betul-betul. Kalau awak silap kira, awak uyuk. Dan kalau kita bertengkar sama sendiri, bertanding 3 penjuru, PAS letak 36, UMNO letak 36, kita bergaduh sama sendiri, jadilah macam di Simpang Jeram, macam yang saya cakap. Ya, betul. UMNO bertanding di Johor 37 kursi dia menang 36, satu kalah. Dekat mana dia kalah tu? Di tempat yang saya pergi ucap di Simpang Jeram. Exactly saya cakap di Simpang Jeram, kalau tak bekerjasama, PAN akan menang, Amanah akan menang. Exactly benda tu berlaku. UMNO kalah 170 vote di Simpang Jeram tempat tu. Saya dah cakap sudah Negeri Sembilan ini. Kalau awak buat orang kata kita pergi 3 penjuru, 36 kursi lawan 36 kursi, yang untung PH, so kita tak nak setuju. Dan so reality macam ini yang kita perlu cakap terus terang. Dan saya biasalah saya cakap. UMNO boleh dengar tapi Tuan Isam, ramai orang concern adakah Anwar dan juga especially Zahid dia akan agree tak? Sebab kita walaupun dah umum semalam, tapi in politik 40 hours ni menjelang penambahan calon ni, anything can happen. Boleh saya nampak. Baik, sorry. Saya tertunduk sikit. Okay. Dia tertunduk sikit. Tak apa, saya boleh. Okey. Saya macam ni lah. Saya tak nak cerita lah pasal dalaman mereka ni, walaupun saya tahulah. Okay. Ada dengan cerita kawan-kawan, tapi saya tak boleh nak cakap. Itu dalaman mereka lah. Saya tak nak. Yang saya boleh cakap ialah kepimpinan UMNO Negeri Sembilan telah membuat pertimbangan ini dan mereka telah bincang dan telah mendapat persetujuan daripada Presiden. Saya rasa Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi pun tak boleh nak tolak. So katakan kalau dia nak pergi solo juga, orang kata against atau bercanggah dengan kemauan Akaubi dengan Bidang Sembilan, esok kalah, siapa nak tanggungjawab? Setuju? Katakan walaupun dia tak nak, dia tak nak sebab macam-macam lah. Dia kan sahabat dengan Komeng ke apa ke kan. Dia cakap itu kan, dengan Komeng sahabat dia lah, duduk satu kabinet lah, amdap masih di persekutuan lah, macam-macam hal lah kan. Katakanlah macam itu. Tapi kalau sistem politik UMNO macam itulah, bila negeri ni macam mana? Cakap mute yang pelik-pelik. Okey, bila negeri dah suggest, negeri ni dia lagi tahu Akaubi macam mana. So bila dia nampak nombor-nombor ini, macam saya ambil sikit. Okey. Di kawasan-kawasan ini, Bahau 28% Melayu, Nilai 35% Melayu. Macam Nilai ni, saya dengar semalam bagi tahulah KJ, katakan KJ nak diletak di Nilai.
Nilai berapa? 1-0. KJ nak diletak di nilai. Wow. Lepas itu tiba-tiba KJ tak ada dan nama KJ tak ada dalam senarai ini. Saya rasa sebab KJ pun mungkin tak nak pergi nilai kot. Ya. Sebab nilai ni 35% je Melayu. I see. 65% bukan Melayu. Sakit lah. Sakit. KJ dah kalah di Sungai Buloh. Kalau dia pergi nilai dengan hanya 35% Melayu, dia kalah kali kedua. Susah dia. So sebab itu saya rasa I don't think KJ nak pergi nilai. Nasib baik dia tak letak KJ di Lobak. Itu bunuh diri. Di Lobak N11 Melayu cuma ada 3.9%, 4%. Less than 4%. Bayangkan. So sebab itu kawasan macam ni. Temiang 36%, Bukit Kepayang 20%, Rahang 28%, Mambau 13%, Seremban Jaya 22%. Cuah 21%, Lukut 21%, Sri Tanjung 36%. So bila jadi tempat-tempat macam ini, dia bukan Johor. So bila awak lawan dengan PH ni di Negeri Sembilan, dia menteri besar di kerajaan. Faham? Di Johor kita menteri besar. So nampak? So sebab itu saya terus terang cakap itu hari kepada kawan-kawan kita, awak kira betul-betul. Jangan sombong, saya kata. Sebab kita kena cakap macam tu sebab ada tendensi kalau orang tak nampak nombor ini, there will be tendency. This one you have to. Okay. This is Okay. There is a tendency untuk get overconfident. I see. So itu yang saya cakap dengan kawan. Saya kata saya tahu UMNO ni bila awak dah menang besar, di Johor kan, berkepak, overconfident, tapi saya tak nak buat mistake. Faham? Saya kata kalau nak celebrate dengan kawan-kawan kita, saya kata kalau nak celebrate lepas kita menang di Negeri Sembilan dan di Melaka. Sebelum itu elok kalau kita seram sejuk sikit. So jangan get overconfident and complacent. Penyakit bila kita dah menang besar ni adalah overconfident dan complacent. Sebab itu dulu masa sebelum PRU11 kan UMNO menang, BN menang, BN Johor, Melaka 3/4, Johor 2/3. Bila pergi PRU uyup dekat tepi, ingat tak? So jangan ulang mistake yang sama. So saya dalam UMNO ni daripada kecil, so saya tahu perangai orang UMNO macam mana. So bila saya bagi nasihat itu, panaslah telinga, berdesinglah sikit telinga awak kan bila saya cakap amdap. Jangan sombong. Tapi benda inilah awak, apa orang kata, kadang-kadang ubat yang pahit ni perlu diterima. Tapi alhamdulillah setakat ini lepas berapa tahun 3 tahun kita bawa isu ni, kita nak menyentuh rumah, kita nak tolak DAP PH ni. Sekarang dah nampak-nampak dah menjadi. Even di Melaka DAP tolak, lepas itu Ketua Menteri Melaka cakap tak ada rundingan dengan DAP. So ini kita ke arah yang bagus. Dan so yang takut sekarang ni, yang tengah terkucil dalam seluar adalah geng-geng AMDAP lah yang duk menjilat DAP dan bantai PAS dulu. Betul tak? Saya bantai DAP dan AMDAP, dan saya masuk PAS. Yang takut sekarang ni budak-budak yang pergi jilat DAP PH PKR ni ada tu. Nak saya sebut nama ke? Budak-budak tu tengok posting ni kan, dia tengah terkucil dalam seluar ni sebab dia duk menjilat DAP, duk menjilat PH, dia orang ni lah AMDAP dan mengutuk PAS. Sekarang ni tiba-tiba UMNO bekerjasama dengan PAS. So mana nak pergi dia ni? So alhamdulillah dibuka hati-hati lah untuk kita buat penyatuan rumah dan muafakat nasional bersama orang-orang Melayu untuk penyatuan benda yang kita usahakan dulu lah. So budak-budak AMDAP memang masih ada. Tadi saya ada satu komen lah, dia kata boleh tak Tuan Hisham janganlah panggil kita AMDAP, pusing telinga ni. Lepas tu dia ada lagi tambahan dalam komen dia. Dia kata yang AMDAP tu Zahid seorang je, dia cakap. Ini bukan saya tipu, ada komen nanti saya tunjuk. Dia kata tolong jangan panggil dia orang AMDAP, dia UMNO original. Dia kata yang AMDAP Zahid seorang. Itu bukan saya komen, ada orang itu. Tapi saya rasa bukan saya seorang, ada lagi dalam tu sebab mereka masih nak kerjasama dengan DAP. So selagi kita tak putuskan hubungan di persekutuan dengan DAP ni, saya akan teruslah meletih kepada AMDAP ni sampai kita bersihkan UMNO ni daripada AMDAP original. Walaupun sekarang saya ahli PAS, saya dah di dalam PAS, saya no turning back dah. Saya masuk PAS, saya rasa selesa dalam PAS ini. PAS adalah rumah saya. Mungkin telah ditulis di Luh Mahfuz dulu daripada awal, walaupun saya lahir dalam keluarga UMNO tapi saya bersama PAS, dan kini saya nak usahakan
untuk penyatuan ummah dan muafakat nasional. PAS ni dia tak gila kuasa. Dia tahu amanah tu berat. Macam di Johor, apa orang PAS cakap? Dia kata tak kisahlah, kalah menang, janji kita nak apa tu penyatuan ummah di situ. Itu PAS. Kan saya dah explain pasal lagu tu. Kalah menang bukan alasannya. Biar syahid ataupun kemenangan. Ini lirik-lirik yang menusuk jiwa kita ini. Dalam ini yang kita nak buat lah. Sebab itu hari saya cakap pada kawan-kawan dalam UMNO, saya kata kalau tak jadi penyatuan ini Negeri Sembilan, kita tak ada kita akan bertanding semua 36 kursi lah. Bila kita bertanding semua 36 kursi, apa nak jadi-jadilah, kita PAS. Dalam PAS ni kita bukan kisah kalah menang, betul tak? Yang pentingnya perjuangan itu, the process itu. Kita istiqomah dalam perjuangan itu. Kita tahu niat kita betul, perjuangan kita betul. Kita bukan the end justify the means, kan? Kadang-kadang orang ni the means tu tak kisahlah buat benda jahat, janji dia dapat goal kita. Itu bukan. Kita matlamat tidak menghalalkan cara. Cara how you get to the win tu is important. Itu siapa yang kenal saya, itulah saya punya falsafah daripada dulu. Cara awak mendapatkan tu penting daripada goal itu. Kalau cara awak dapat tu tak betul, the goal doesn't matter. Sebab itu dalam PAS dia tengok cara tu penting. Cara kita bermuafakat untuk ini dengan penyatuan ummah. Menang kalah di tangan Tuhan. Itu yang saya nak cakap. Okey, lagi kita nak fokus sikit tentang agenda penyatuan ummah ni. Kenapa dan bagaimana feedback rakyat di bawah ni melihat dia macam suatu panggilan yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat di bawah. Feedback di bawah kan. Ini bukan cerita pasal penyokong UMNO atau PAS tau. Ini yang orang yang non-partisan pun. Apa pendapat? Saya ingat penyatuan ummah ni daripada segi ideologi adalah penting. Sebab itu hari saya ada seorang kawan, dia kata dia ni dah mengikuti UMNO, dah politik UMNO PAS dah lama lah. Dia cakap dia ni very neutral lah. Dia kata parti politik di Malaysia ni yang masih ada ideologi cuma dua parti, dia cakap, iaitu satu PAS, satu DAP. Ya betul. Yang lain tu dah cair dia punya ideologi, dah jadi transactional, ikut mana menguntungkan. Bila ikut mana menguntungkan, ini dia cakap, bukan saya cakap. So jangan kecil hatilah kepada siapa-siapa yang terasa parti. So after a while some party become transactional gitu. Tapi PAS ada ideologi dia, penyatuan yang kita memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air. DAP pula dia ada side, ideologi dia tahulah, dia punya ideologi lah, dengan dia punya macam-macam lah, kita tak payah ulas kat sini lah kan. Tapi itu, so kita kena lawan, seimbangkan ideologi DAP ni. Now this is where kata daripada segi practicality pun penyatuan ummah dan muafakat nasional antara UMNO PAS ni penting di Negeri Sembilan. Sebab bila kita tak ada sumber atau kekurangan sumber, semangat perjuangan ni yang penting. Kalau kita ada sumber yang banyak, contoh di PRN ke apa, di negeri lain ke apa kan, ada sumber yang banyak, kita boleh tabur ataupun boleh gerakkan resource dan duit dan sebagainya, itu tak ada semangat pun tak apa. Kan dia boleh dimobilis, sebab manusia ni orang kata, semua orang tahulah naluri manusia, awak sama ada boleh di move atau digerakkan dengan semangat spiritual ataupun transactional. Transactional ni kebiasaannya duit dan ada benda lah. Duit lah especially. Duit especially. So pada saya lebih menekankan spiritual. So memang semua pakai duit, tapi kalau ada spiritual tu kadang-kadang tak ada duit pun kita ni. Sebab itu macam saya dalam kawan-kawan dalam PAS, kita sumber kurang, kita jadi pembangkang pun tak kisah. Saya bertanding ahli majlis tertinggi UMNO pun semua orang tahu tak pakai duit, nama pun tak masuk dalam cai. Tapi saya pergi jumpa perwakilan, saya kata ini perjuangan saya macam ini. So spiritual kena ada. So PAS ada elemen ini. Dan bila kita buat elemen penyatuan ummah dan muafakat nasional di Negeri Sembilan ini, walaupun sumber kita kurang pun, saya ingat, kita semangat untuk buat kajian penyatuan ummah yang pertama. Walaupun PH ke PKR ke Anwar Ibrahim ke tabur duit di Negeri Sembilan,
Di Johor pun dia tabur Dia banyak, saya tabur. rasa. Saya nampak billboard dia, yang billboard digital itu berapa tu, bukan murah-murah tu kan. Saya rasa di Johor pun mereka spend banyak. Tapi sebab ada elemen begini kan, yang spiritual, yang kita ada yang apa ni, ideologi kita nak menyatu umat, kita nak ini. So saya rasa kita mempunyai advantage, ataupun kita ada satu secret recipe lah, formula. Dan orang-orang Melayu di Negeri Sembilan terutamanya nak penyatuan rumah ni daripada dulu. In fact masa krisis ni awal-awal berlaku kan, dah nak jadi dah, saya pun dah berhubung dengan kawan-kawan 14 campur 5 19 kan. Ya, betul. Lepas itu aduh kan, dah pergi refer pada Anthony Loke dengan Zahid, dengan siapa, Anwar. Itu jadi tak jadi. Sebab itu saya kata kan, tak apalah, kita lawan amdap-amdap ni sampai amdap ni terkubur, jadi UMNO original balik. Lepas tu barulah saya berletih, tak sebut amdap lagi dah. Saya berhenti berletih. Selagi ada lagi sisa-sisa amdap di pusat ni, awak dengar je lah, pandang telinga pun tak apalah. Janji itu nasihat yang perlu diterima lah oleh awak. Apa kesan besar jika formula penyatuan ummah ni berjaya di Negeri Sembilan? Apa efek dia kepada akan datang? Efek dia begini, kalau jadi Negeri Sembilan akan jadi di Johor. Di Melaka yes. Di Melaka. So di Johor kita tak kuat sangat. Itu kita pun mengaku. Ya, betul. Itu kita pun bertanding berapa kursi je kan. Di Negeri Sembilan kita kuat sikit daripada Johor. Ya. Di Melaka pun kita kuat sikit kan. Dan kalau jadi agenda penyatuan rumah ni di Negeri Sembilan, di Melaka, lepas tu kita menang-menang, kita punya objektif matlamat akhir kita adalah PRU 16. Ini yang saya sebut 2-3 bulan lepas di Kedah. Ingat tak? Ucapan saya di Kedah, saya tak ingat di mana. Saya kata target kita 125 kursi di Semenanjung, kawasan Melayu. 125 kursi ni kawasan Melayu Semenanjung ada 165 kursi, 40 tu kawasan DAP. Itu macam kawasan yang tadi saya sebut. Sebelah awak buat letak, dia orang letak kasut pun susah kita nak menang. Kecuali lah entah macam jadi macam Johor, orang Cina, orang DAP tak keluar lain. Tapi PRN lain. PRU dia akan berderu-deru, akan turun. So 165 kursi di Semenanjung, saya dah cakap a few months ago, nak dekat setahun lepas saya cakap. Benda ni saya ulang-ulang. Saya kata 165 seat, 40 seat kawasan DAP. Saya kata susah. Macam di Bagan, di Damansara, di Puchong, Seputih itu ni kan awak, ni kan bukan apalah, bukan, kita be realistik lah. Ya, betul. Kita be realistik. 165 tolak 40, kita ada 125 kursi kawasan Melayu di Semenanjung. Awak bayangkan dengan kerjasama yang kita tengah buat ni, yang saya nyanyi benda ni dah lama dah kan. 100 bila pergi PRU esok, kita bekerjasama di 125 kursi ni, 120 kursi kurang-kurang kita boleh menang. 120 seat. So bayangkan PAS dengan UMNO menang 120 kursi di Semenanjung, itu tak campur Sabah Sarawak, dah boleh bentuk kerajaan. Tutup dah. Yes. Sebab itu di Negeri Sembilan, saya kata pada kawan-kawan saya dalam UMNO, saya kata kalau awak pergi 3 penjuru, kita pun bertanding 36 kursi kan. Lepas itu sama-sama rugi. Dan tak tentu lagi awak boleh menang dan bentuk kerajaan macam di Johor. Itu tak pasti. Tapi kalau kita bekerjasama, insya-Allah hampir pasti. Saya tak nak mendahului qada dan qada Allah Rerouting lah. via Labu Sentosa Putrajaya. You save 2 minutes. Ini pula la ilaha illallah, ada way. So hampir pastilah kan, kalau kita bekerjasama, insya-Allah. So buat apa ambil yang tak pasti, yang bergaduh sama sendiri sebab ego dan sebagainya. Dan memang saya tahulah lepas menang di Johor memang membuat-buat lah awak punya kepak tu kan. Saya tahu UMNO bila dah menang besar, awak tak boleh berunding dengan dia. Dia akan masuk pergi Solo. Semalam pun saya tengok adalah ni siapa budak amdap yang langgar bawa Porsche apa tu, langgar pokok tu kan. Ni budak amdap, dia penjilat amdap, dia selalulah petik nama saya sebab dia tengah pening ni. Dulu dia kutuk PAS, sekarang ni kita bekerjasama dengan PAS. Dia kata
UMNO nak bertanding 36 kursi kan, betul lah. Sekali dia salah, diamlah budak tu. So budak-budak ni semua, so kita pedulikan dia orang ini. Sebab agenda kita adalah agenda muafakat nasional dan penyatuan ummah. Yang lalang-lalang itu, dia akan terus jadi lalang. Macam budak Papua Share itu, dia lalang. Dia ikut kuasa. Kalau kita esok, itu dia kutuk PAS. Kali ni, kalau kita PAS dengan UMNO kuasa, dia jilat PAS pula lepas ni. Tapi itu kita abaikan je lah geng-geng AMDAP ni sampai dia orang ni terkubur. So saya akan berletik lah pasal AMDAP ni sampai kosong AMDAP dalam UMNO original. Sekarang ni dah tolak pelan-pelan ni kita tolak. Okey, lagi dan prediction bila penyatuan ni. okey. Ramai yang menjangkakan, ramai orang kata tu seronok lah hati tu kan. Tapi macam mana, to be realistic lah. Okay. Kita pun tak nak lah over confident. Saya macam ni. Macam ni betul. Saya tak nak cakap kita confirm menang. Of course. Tak ada siapa boleh confident. Dan saya tak nak cakap yang macam kita kita bagi harapan yang tinggi, sebab saya nak kita bekerja keras. Agree. Sebenarnya itulah strategi kita di Melaka dulu. Macam tanya Tok Mak Hassan di PRN Melaka masa tahun 2022, saya Tok Mak Hassan ada kat situ dengan bosku. So Tok Mak Hassan tahulah, dia kata walaupun kita ada harapan ke apa, jangan sebelum menang kita jangan celebrate dulu. Of course. Saya pun cakap biar kita seram perut dulu sebelum menang. So bila kita seram perut kan, kita bekerja keras. Faham? Tapi bila kita rasa kita boleh menang besar, nanti we get complacent. Ya, betul. So sebab itu Tok Mat tahu benda ni, sebab dia pun dengan saya di Johor, dia Melaka dululah masa Zahid pergi bercuti dulu, siapa yang pergi PRN yang menang Barke menang besar ni. Masa Tok Mat dengan saya dengan bosku lah dulu, Zahid masuk bila dah menang-menang baru dia balik-balik. Bukan saya nak kutuk Datuk Zahid lah. So Alhamdulillah lah kali ni Datuk Zahid bagi laluan kepada Negeri Sembilan untuk bekerjasama dengan PAS. Walaupun dia setuju tak setuju itu belakang kira lah, tapi dengan dia bagi laluan lah. So Alhamdulillah. Tetapi itu yang saya nak cakap, jangan get overconfident. Kita usahakan sampai menang. Bila kita dah menang, lepas tu baru kita celebrate lah. Okay. Lagi? Ramai komen pasal penyata ummah ni. Penyata ummah Negeri Sembilan. Pada ni lepas itu kepada PH kan, saya nak cakap sikit. PH PKR, saya nak awak ulang lah strategi awak di Johor tu. Bawa Amiruddin orang Selangor masuk puncak kat situ, bawa ini lagi siapa nak bawa kat situ? Bilang kena ada. Sani kena ada, dia kena kempen. Mujahid kan, Mak Sabu bawa. Jadi kita jumpa dekat situ. Okey. Ada satu perkara yang menjadi kerongsingan semua orang, iaitu adakah faktor poster boy memberi efek. Sebab saya tak pasti BN dah ada poster boy tidak, saya tak tahu. Tetapi kalau bagi PH mereka dah isytihar lah, Aminuddin yang isytihar pun ialah anti-lock. So ada efek macam mana? Saya tengok, saya tak rasa, ini pandangan peribadi saya lah. Saya pun ahli biasa PAS kan, saya bukan mewakili PAS atau mewakili pimpinan. So ahli biasa, kita biasalah, kita cakap je lah. So sebagai ahli biasa, saya tak nampak yang kita akan announce poster boy. Tak ada. So saya nampak lepas PRN nanti kita tengoklah siapa calon, siapa yang akan dicalonkan atau dinaikkan, diangkat menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Cuma yang saya tahu biasanya PAS ni tak gila kuasa. PAS tak gila kuasa. Betul. PAS tak gila kuasa dan apa ni orang kata, tapi ketentuan tu di tangan Allah SWT lah. Cuma PRU esok PAS kena jadi PM. Itu saya dah lock awal daripada dulu. Itu tak boleh nak cakap apa lah kan. I cannot go back on my words. Kan di PRU esok saya nak PAS jadi PM. Saya dah berkali-kali cakap kenapa kan. So saya harap UMNO Barisan Nasional bagi laluan lah. Betul tak?
awak orang UMNO Barisan Nasional dah berapa kali jadi PM? Berapa kali? 10 kali, 9 kali, 8 kali ke? UMNO Barisan Nasional jadi PM, PAS tak pernah jadi PM, bagilah kan, betul tak? Okey, lagi sekejap. Satu kerusi yang ditunggu-tunggu untuk menjadi perhatian orang adalah kerusi N01. Okey. Cenah ni kursi Anthony Loh. Yelah, semua nak tahu apa prediction, apa kita punya. Dia kawasan DAP, cuma dia punya peratusan Melayu 45%, 44%. Okey. So ada harapan dekat situ. Macam certain kawasan macam di Bekuk, Tangkak tu lebih kurang macam ni lah, 40-50%. Kita menang. So Anthony Loh apa dia kata, yalah tapi saya tak nak cakap sangat, saya nak biar dulu kita ini kat, so kita berusaha dekat situ lah. Biar Anthony Loh ni apa ni kata kalah terkejut. Kalah terkejut. Dia overconfident ke apa saya tak tahu lah. Dan itu ada a few seat dekat situ. Dan lepas tu saya ada komen berkenaan dengan Linggi. Yes, Linggi. Linggi. So bila saya dengar Aminuddin MD ni lagi daripada si Kamat pergi Linggi. Ya, betul. So saya kata awal lagi ni kan, awal betul lagi. Dan orang-orang dia pun koyak lah, pergi jawab semua. Dia kata tak, ini sebab si Kamat tu kawasan boleh menang, Linggi ni kawasan nak go outside of comfort zone. Awak tak payah sembang lah dengan kita kan. Si Kamat tu kan, the only reason why awak lari sebab si Kamat tu pun dah tak selamat. Betul tak? Si Kamat tu dah ramai Melayu. Kali ni bila kita buat agenda penyatuan, saya tak rasa orang Melayu akan diam Aminuddin. Dengan benda-benda macam-macam yang dibuat ni lah, apa kerajaan ini sampai ada surat daripada kerajaan negeri suruh kosongkan apa Dewan Undang lah, undang ni kena itulah, ada a few lah benda-benda yang orang-orang adat tak suka lah. Betul kan. Adat di Negeri Sembilan ni, adat Papatih ni very sensitive, very ini tahu. Bila awak buat macam itu pentadbiran kerajaan negeri betul. Buat macam itu, pergi tulis surat, saya dengar ada apa kena kosongkan dewan lah, apalah, benda ni very sensitive. So saya tak rasa orang-orang adat dengan orang-orang Melayu Negeri Sembilan akan sokong Amin. So dia pun lari. Dia kata Linggi tu konon kawasan apa ni UMNO. Linggi bukan kawasan kubu kuat UMNO. Dulu memang UMNO menang. Tapi Linggi tu di Podison. Dulu Anwar bertanding tak, lepas dia keluar penjara pertama kali dia pergi mana? Podison. Kenapa dia pergi Podison? Sebab Podison ni beramai bukan Melayu. Di Linggi peratusan bukan Melayu dia lebih tinggi daripada si Kamat. So sebab itu saya tengok melalui pemerhatian saya, sebab itu Aminuddin dia larilah pergi cari kursi yang lebih selamat daripada si Kamat. Faham? So tak payah sembang lah dengan kita. Itu yang kita nak cakap. Linggi ramai orang Melayu betul, tapi orang bukan Melayu lebih ramai daripada di si Kamat. Sebab dia di Podison. Okey. Lagi apa lagi? Percaturan kali ini adakah percaturan yang akan menjadi kegerunan lah untuk menghadapi PRU terutamanya PRU 16. Saya rasa ya, sebab Anwar itu hari dilepas dia kalah teruk di Johor. Dia dah gerun teruk lah. Dan dia kalau perasan dia tone pun dah low sikit lah. Dia dah slow tone sikit. Sebab di Johor ni yalah dengan dia orang ni. Tapi saya tak nak komen sebab saya nak ni kan, kalau kita tegur kan dia repair kan. Dia repair, dia buat benda teruskan je. So dalam politik, dalam perang ni kan, ini apa when your enemies are making mistake, don't interrupt them. Don't interrupt them. Jangan interrupt, biarkan. So kita tak payah komen kan. Pasal tu kan, biarkan. Okey. Apa? Ingat diesel. Yalah, dulu dia naikkan. Saya dah kata dulu pasal kenaikan diesel. What did I say about kenaikan diesel? Masa dia naik sampai RM6 saya kata you didn't have to do that. Tak payah buat macam itu. Setuju? Kita, because dalam ekonomi ni benda tu naik turun. Ini yang budak-budak PH ni dia tak faham. Dia main cakap je, tak refund data tu adalah penting. Itu yang memerlukan ilmu.
ini budak-budak yang tak belajar pun dia suruh takrif graf, ini yang menjadi masalah. So bila naik turun tu, sebab tu saya kata dulu, bila brand naik, awak jangan teruskan naik harga diesel. Tengok whether they settle or not, because this could be a flux. Tahu? Kalau kita tergencat, tiba-tiba melompat, naik diesel ini, kita pun naikkan macam itu, lepas tu nak turun balik sebelum TRN, harga benda-benda lain dah naik dah. Macam mana tu? So itu adalah satu mistake Anwar Ibrahim. Saya tengok. So sebab itu dia tak ada pengalaman. Penasihat-penasihat ekonomi dia pun saya tak tahulah apa jadi kan. So ini yang menjadi isu lah sebenarnya. Tapi macam saya kata lah, saya nak tegur, saya sebenarnya nak biar je dia buat lah. Apa isu utama di Negeri Sembilan, Tuan Syam? Yang mesti kita nombor satu, saya tengok isu yang positif adalah penyertaan rumah. Of course. Yes. Sebab rakyat satu Malaysia nakkan penyertaan ini. Dalam parti pun kita nakkan penyertaan ini. Yang tak nak ni AMDAP je. Itu dia yang tak nak ni. DAP, PKR, PH dengan AMDAP. Dia orang je tak nak. Tapi selain daripada itu, 99% lah orang Melayu, 99% UMNO original, dan 100% PAS lah saya boleh cakap, nakkan penyatuan rumah ini. So itu adalah isu yang penting. So simbolik dia macam mana. Baik. Kita nakkan ini. Sebab itu orang Melayu di Negeri Sembilan, walaupun kita banyak kekangan resource ke apa ke, keluar mengundi, jangan macam dulu kadang-kadang ada orang setengah parti ni, saya tak nak sebut parti mana lah. Bila dia pengundi luar, kalau nak balik tanya ada manis-manis ke kan, ada apa allowance pengundi luar ke kan. Ni setengah parti lah, saya tak nak sebut parti mana kan, koyak lagi pula kan. Ada manis-manis ke, ada ni ke, haus lah apalah kan. Tu kepada orang, tapi tak ramai macam tu. Ya, betul. Kebanyakannya tak macam tu. Tapi kali ini saya tengok ketepikanlah itu. Ini pengorbanan kita kan, untuk kita buat agenda penyertaan rumah ini. So walaupun tak ada manis-manis, duit minyak kena bayar sendiri ke apa ke, inilah kita nak membina sejarah. Kita balik mengundi untuk buat kajian penyertaan rumah bermula di Negeri Sembilan. Walaupun tak ada sumber ke, tak ada duit ke, duit kena bayar sendiri ke, itulah contribution kita kepada matlamat kita ini. Ini yang saya nak cakap. Menarik. Kita menantikan juga apa yang berlaku pada malam ni. Tuan Syam ada di sana malam ni? Saya akan pergi. Kita pergi salik. Dan lagi satu isu yang penting adalah isu adat ni sebenarnya. Wow. Ini yang lebih sensitif. Lebih sensitif. So tapi keputusan pilihan raya ini akan ada kesan lah kepada institusi adat. Walaupun parti tak sentuh sangat lah pasal benda ni kan. Betul. Tetapi dia punya undercurrent itu saya nampak. Of course. Tapi saya nampak ada komen-komen daripada PH ni. Dia, Anwar Ibrahim kata jangan bawa institusi digaja lah adat lah dalam Negeri Sembilan. Tapi budak-budak dia entah mana punya tu buat poster lah dah mainkan benda-benda ni. Dia kata apa ni, BN PAS ni apa nak tukar ni, ini tak tahu daripada mana datang. Ni ceplos-ceplos ke apa ke saya tak tahu, nak tukar inilah apa tu nak tukar ini kan. Ini dia orang yang bawa. Kita BN PAS, kita bawa agenda penyertaan rumah kan. Bukan yang seperti yang dia cakap itu. Tapi nanti kita akan balas lah, kita akan respon lah. Dia orang yang bawa, dia masalahnya bila geng-geng kerajaan ni bawa isu 3R, dia terlepas begitu saja. Betul. Ini yang jadi masalah kan. Dia bawa isu 3R macam itu lagi. Saya ada komen pasal seorang penceramah di AP tu kan. Dia pun cakap, dia kata apa ni, dia orang ni orang-orang Melayu, dia kata ini adalah demi ummah, demi penyatuan kan, demi muafakat ni, tapi tiba-tiba ambil duit, ambil rasuah. Itu racist tau. Cuba kita cakap benda macam itu, sekejap je dah kena angkut masuk lokap. Tapi sebab tu saya kata kepada agensi-agensi kerajaan, supaya pantau benda-benda ini. Tak kira lah parti-parti mana, kalau ada orang Wak Iman di AP sekalipun yang buat ucapan-ucapan rasis macam itu, tangkap. Tangkap. Tak boleh, jangan bersentuh 3R, jangan ini. So kita akan ini.
Dan pasal isu adat ini ada banyak percanggahan. Kita tak nak libatkan yang di-Pertuan ke atas. Itu we are not gonna ni. Kita akan mungkin apa ni orang kata akan perbetulkan banyak misinformation yang dibuat oleh pihak sebelah sana. Ada banyak misinformation. So yang itu saya rasa kita kena betulkan. Banyak misinformation daripada segi teknikal, daripada segi legal, daripada segi ini. So the misinformation itu yang kita kena betulkan supaya rakyat dapat apa tu orang kata fakta yang betul lah. Sebab PH ni saya tengok dia punya cyber trooper banyak suka main spin misinformation. Ya. Dia cedok sana cedok sini, fakta ambil separuh-separuh. Lepas tu kata ini fakta. Itu tak bukan fakta. Sebab itu saya nampak macam daripada segi undang-undang, dari segi ekonomi, dia suka ambil budak-budak yang anak-anak ayam ni tau untuk cakap pasal ekonomi. Sebab apa? Sebab sebabnya dia tak dapat cari orang yang kredibel. Pakar-pakar ekonomi ke, pakar undang-undang ke, dia tak boleh cari yang kredibel untuk jelaskan benda itu. Sebab pakar-pakar ekonomi, pakar undang-undang ni, bila awak suruh dia cakap pasal naratif yang tak betul, dia tak nak. Katakan naratif macam dulu kan saya dah cakap, budak-budak ini cakap hutang negara berkurang. Itu tak betul. Awak cuba cari seorang pakar ekonomi yang bawa naratif tu, tak jumpa. So sebab itu yang paling handal sekali dia cari dapatlah anak-anak ayam yang bawa naratif tu, sebab pakar ekonomi tak nak bawa naratif tu. So sebab itu saya cakap PH awak kerajaan, sebagai kerajaan awak ada sumber, awak banyak pakar, awak kena persoal kenapa pakar yang betul tak nak bawa naratif awak tu. Sebabnya naratif awak tu tak betul. Nampak tak? Itu yang saya cakap. So sebab itu banyak naratif palsu ni, yang misinformation or disinformation, kita kena betulkan. Daripada segi politik, Wak Ima, daripada segi undang-undang adat Negeri Sembilan. Sebab daripada awal saya pernah buat live, saya kata Anthony Loke, awak jangan kacau atau jangan campur tangan dalam buat takrifan undang-undang adat Negeri Sembilan ni, tubuh kajian negeri. Sebab ingat tak awal-awal dulu dia duduk sebelah Aminuddin, Menteri Besar Aminuddin, tak sebut pasal benda tu dalam dia yang sebut lah. Dia pula dah baca undang-undang adat tubuh Negeri Sembilan, dia kata macam ni lah, kena ada inilah. Ini undang-undang adat tubuh kajian Negeri Sembilan, undang-undang adat Pepatih adat Melayu Anthony Loke. Engkau jangan sibuk lah. Betul tak? Betul. Itu yang saya cakap. Jangan sibuk lah di AP pula dah. Setiausaha Agung, dia Setiausaha Agung. Setiausaha Agung di AP pula dah. Pergi baca undang-undang tubuh kajian Negeri Sembilan adat Pepatih ni. Tak payahlah. Benda-benda macam ini yang kita kena ni lah. Okey. Dia lagi? Minta Anthony Loke fokus LRT 3. Banyak komplain lah. Anthony Loke ni geng-geng DAP ni, dia tak perform tau. Dia cakap besar, cakap kuat, cakap besar. Tuan Konsultan Selangor dia dah pergi LRT 3, dia komplain. Anthony Loke bila jadi menteri tak perform. Itu hari tu saya cakap jaga KLIA banjir. Bukan sekadar banjir di luar, di dalam. Kau pernah bayangkan tak KLIA banjir dekat dalam? Zaman siapa? Zaman Tony number plate ni lah. Dia yang dia suka jual number plate. Jaga KLIA banjir di dalam. Jaga Aerotrain, dia menteri yang bertanggungjawab terhadap KLIA. Aerotrain berapa kali breakdown. Dia menteri yang bertanggungjawab jaga LRT di LRT 3 di Shah Alam. Kau ni apa kau buat ni? Aduh, kita masalah dengan orang DAP ni, kita tak payah komen pasal peribadi pun. Kita komen pasal performance gagal. LRT tu hari saya nampak satu video kan, yang ada siapa ni, betul ke cerita tu yang meletup-letup? Betul. Yes. Meletup-letup macam mana dan ni? Dan dia stop lah nanti. Anthony Loke, apa kerja kau ni? Sibuk cakap berdegar-degar lah, apalah. Benda kerja hakiki pun gagal. Sebab tu saya dengar DAP ni dalam bulan depan dia nak tarik diri daripada kerajaan. Julai. Yeah. So jangkaan saya macam ni, dia akan tarik diri daripada kabinet pusat. Tetapi dia tak tarik sokongan daripada Anwar. Maksudnya intact lagi lah. Ya. So maksud government persekutuan intact. Okay.
Dia masih dukung Anwar sebagai Perdana Menteri, cuma dia withdraw dari kabinet. Ini sebenarnya dia untuk dia punya benefit juga, sebab dia tahu bila dia dalam kajian Anwar dia terkena getah banyak. Dia dah tengok di Sabah dan Johor, mana the reason dia tak dapat tarik pengundi dia tak balik sebab dia kena getah dengan kajian Anwar dengan kajian Zahid ni. Okay, faham. Orang dia penyokong dia dulu, sokong DAP sebab apa, kononnya anti rasuah, walaupun dalam DAP pun ada isu-isu isu-isu rasuah kan. Tapi dia tak nak, okey ni Anwar ni retorik, lepas tu Zahid Hamidi dia kata ada macam-macam ini dan semua ni. So lepas tu, so by stepping out of cabinet, dia akan disassociate dengan getah kajian Anwar ni. So dia kata okey, kali ni kita keluar daripada kabinet, tapi dia takkan keluar daripada menyokong Anwar. So bila dia buat macam tu, dia akan dapat time untuk rebuild balik tahap sokongan dia. Tahap sokongan dia ada 1 tahun lebih, sebab saya tak rasa Anwar akan berubah parlimen terdekat, sebab tahap sokongan dia teruk, dia akan buat maximum. So mereka ada 1 tahun untuk mereka rebuild balik kepercayaan penyokong mereka sendiri, tanpa ada association getah dengan Anwar, Zahid, dengan kajian-kajian pumdap mantap ni di atas. So itu yang DAP akan buat. So Julai dia akan tarik diri daripada kerajaan, tapi dia masih menyokong Anwar. Sebab kalau dia tarik diri daripada kabinet tetapi pada masa yang sama tarik diri juga menyokong Anwar, maka terbubar. Dia ada 40, maka terbubar. So bila terbubar, dia pun masalah, dia pun tak ready. So strategi dia saya nampak adalah dia buat macam tu. Dia akan keluar dari kabinet, so dia boleh disassociate, pada masa yang sama dia masih sokong Anwar. So kajian intact, dia ada 1 tahun untuk rebuild dia punya tahap sokongan. So maksudnya, kalau tanya saya lah, pandangan saya dah baca politik ni dah lama kan. So ada 5 jawatan menteri kosong. DAP sekarang ada menteri 5 orang. Kalau tarik betul. Kalau DAP tarik diri daripada kerajaan, daripada kabinet ada 5 jawatan menteri kosong. So sekarang saya nak tanya awak, ada 5 kosong, awak rasa Anwar bagi siapa 5 menteri kosong? Dia bagi siapa? Awak rasa dia bagi siapa? Bagi UMNO. Dia bagi UMNO. Ini saya nampak. Tapi ini kita tulahan kita lah. Yalah. Sebab dalam politik ni, dia banyak penganalisa politik, tapi dia menganalisa benda yang dah jadi. Itu lain. Ini macam penganalisis bola lah. Penganalisis bola cerita pasal yang perlawanan semalam punya. Yalah. Macam-macam awak boleh cerita lah, nak buat nampak cerdik, betul tak? Oh inilah dia ni tak perform lah, Mbappe patutnya macam ni lah, tactical ni tak betul, sepatutnya macam ni, sepatutnya macam tu. Bila benda dah jadi, senang je orang nak ini. Tapi dalam politik, the real pemain politik, dia tak tengok yang dah jadi. Dia kena prediction future. Yes, dia buat tengok ke depan, apa langkah-langkah yang orang nak buat. Benda itu bukan senang, itu memerlukan pengetahuan dan pengalaman. So telahan kita lah pada apa yang berlaku. Kalau DAP tarik diri ni, sebab itu dia akan buat macam itu. Ada 5 jawatan menteri kosong untuk memujuk UMNO kekal dalam AMDAP. Kemungkinan besar dia tawarkan UMNO 5 jawatan menteri. So untuk dia cairkan kita punya semangat ini lagi. Tapi tak apalah, kita tengoklah sama ada. Sebab itu saya kata saya takkan berhenti meletih pasal AMDAP ni, sebab kita tak tahu apa nak jadi. So sampai orang keluar pecahkan hubungan dengan DAP betul-betul di pusat, barulah saya berhenti cakap berhenti pasal AMDAP. Okey, menarik sekali. Semua menteri cak ayam. Lepas tu Anthony Loke tu kan, apa Anthony ni? So pada pengundi-pengundi cenah, tak payahlah bagi. Dia memang trend DAP ni macam ni, tak perform. Saya tak tahu dalam kepala dia. Dulu ingat Teresa Kok jadi menteri. Dia terkenal dengan minum air, minyak sawit merah lah, ganti tanam buluh lah. Betul. Aduh, ingat Koming jadi menteri, mai kios berapa ratus juta lah. Ya. Bila DAP jadi menteri, merepek-repek benda dia buat. Sebab itu bila siapa Anwar Ibrahim ke Zahid ke cakap apa salahnya kerjasama dengan DAP lah. Banyak salah. Banyak ideologi pun salah, dasar pun salah, keputusan pun salah, performance pun teruk. Sebab itu kita kena tolak DAP ni. Aduh ni okey. Tak ada, bukan sekadar tak ada pengalaman.
benak kan saya cakap benak kan, orang kata ni kan biarlah dia kan dia tak tahulah apa benda priority dia. Okey, lagi BN gaduh dengan DAP deception. Dia ada macam ni. Macam saya dah cakap, dalam UMNO ni ada dua golongan. Satu yang simpatetik pada DAP, itulah AMDAP. Yes. Satu yang UMNO original. So yang AMDAP mantap ni, dia nak cover line, dia gaduh-gaduh olok-olok lah kan. Lepas tu dia duk attack kita, yang orang-orang penyatuan rumah ni, dia duk attack kita. Siapa yang attack penyatuan rumah tu, itu AMDAP lah tu, confirm. Ini senang je awak tengok kat Facebook dia. Siapa yang duk petik-petik nama saya tu kan, itu tu AMDAP, confirm. Sebab dia tak nak agenda penyatuan rumah ni. Sebab agenda penyatuan rumah bawakan kita dah bawa lama. Kita dah bawa lama. Ini yang kita nak. Yang takutnya mereka yang duk jilat DAP dan untuk PAS tu. Okey. Ada soalan menarik. Tak tahulah saya boleh jawab ke tak. Datuk Seri Najib apa matlamat sebenarnya? Sebab orang nama Datuk Seri Najib ni disebut-sebut dalam PN Johor. Walaupun beliau unfair lah to him. Kalau saya tak boleh menjawab. Tapi dia memberi efek besar punya. Betul. Itu yang jadi overkill tau. Overkill, bila yes. PH bawa bila dia orang bawa isu Datuk Najib, immediately saya across my mind ada dua benda yang terlintas di pemikiran saya. Nombor satu, dia orang ni ketanduran isu. Ya betul, ada. Ada isu lain. Ada isu lain di Johor ni PRN apa kena mengena dengan Datuk Najib? Dia dah ini kan. Tak ada kena mengena pun. Lepas itu, kalau BN menang besar macam sekarang pun, Datuk Najib tak boleh keluar. Apa kuasa kerajaan negeri ada untuk keluarkan Datuk Najib? Yang boleh keluarkan Datuk Najib adalah atas nasihat Perdana Menteri Nasihat Agung. Dan lepas tu kena ada jawatan kuasa pengampunan diketuai oleh Menteri Wilayah Hanayo. So dia yang kena buat paper, kena nasihat agung untuk buat pengampunan ini. So apa kejadahnya apabila kita menang besar, on jadi MB, on tak boleh mengampunkan Najib, tak boleh nasihat betul ni, tak boleh. So sebab itu, nombor satu, dia ketanduran isu. Nombor dua, isu tu pun tak logik. So bila rakyat dengar apa kau cakap ni kan, ingat kita bodoh ke? Kan? Ingat kita bodoh ke benda ini kan? Bila rakyat dengar macam itu, nombor satu, awak dah macam mati akal ni, tak ada isu dah. Kena bawa isu Najib. Second, benda awak cakap tu tak logik. Ketiga, Datuk Najib dah dalam penjara. Betul, kita tak boleh jawab. Dia dalam penjara dah pasal isu 1MDB ni. So dia dah dapat dia punya penghakiman. Tahu, dia dah dalam penjara. Macam Anwar dulu lah, ada kes kan dah masuk penjara. Lepas tu Anwar dapat pengampunan. You know? Datuk Najib dia dah dalam penjara. Yang buat kes rasuah lah, kes apa salah guna kuasa, yang tak masuk penjara lagi ni ramai. Cakaplah pasal yang itu. Itu saya cakap. Kan saya sebut nama kan sensitif. Anwar Ibrahim yang keliling awak punya kes tu, yang tengah dia siasat ke, belum dia siasat ke, yang NFA ke, lagi banyak yang terlepas atau tak masuk penjara. Cakaplah pasal itu. Yang dah masuk penjara kau cakap apa? Dia dah masuk penjara dah. Ini yang saya cakap. Budak-budak PH atau PH sebenarnya bukan budak-budak. Anwar Ibrahim tu bukan kecil anak. Dia cuma dengar satu benda je yang saya cakap Anwar Ibrahim. Saya suruh dia sikat. Itu je Sufi kan. Asal pegawai dia trigger tu. Trigger. Cek bos rambut. Nanti kesanjang dia komen nanti. Awak sikat rambut. So itu awak dengar cakap saya Anwar Ibrahim. Kau tidak serabut sebab Anwar. Walaupun kita ni Datuk Seri Anwar yang Abang Perdana Menteri walaupun kita ni berseteru lah. Saya memang tak boleh dengan Datuk Seri Anwar ni, semua orang tahu kan. Walaupun kita berseteru, tapi awak masih Perdana Menteri Malaysia. Dan yang bila Perdana Menteri, awak mewakili kerusi Perdana Menteri seluruh rakyat Malaysia. Bila awak tak sikat rambut, apa benda imej macam ni, saya pun malu bila orang tanya kan, Hisham Jalil, ini ke Perdana Menteri awak ni serabut serabai semacam. Saya pun ada interest dekat situ kan, sebab malu tau Perdana Menteri macam ni. So sebab itu saya kata sikat rambut. Lala dia pun dengar cakap saya sikat rambut kan, macam tu. Kepada pegawai-pegawai Anwar ni, pergilah beli sikat. Sikatlah rambut sikit. Itu ada soalan menarik tentang pola pengundian sokongan kaum bukan Melayu. Sebab kalau Melayu it will be
obviously lah kita minta rumah. Tapi macam dengan sebab di Johor pun dapat juga undi-undi daripada bukan Melayu juga. Ada. Tetapi cuba respon sikit. Ada, tapi macam saya cakap tadi, dia taklah banyak sampai boleh ini. Yang banyak tu undi Melayu. Sebab stok undi bukan Melayu dekat Johor ada 800,000, 900,000. So macam kita cakap tadi, dia tak keluar 600,000 yang keluar, 600,000 inilah yang page. So yang UMNO dapat tu, yang UMNO dapat tu adalah tambahan daripada undi PAS dengan stok dia ada 500-600,000, tambahan undi PAS 200,000 dengan orang Melayu atas pagar. Dan itu yang UMNO Barisan Nasional dapat lebih kurang 1 juta undi dekat situ. So di kawasan tu, di Negeri Sembilan pun kita harapkan macam tu. Cuma di Negeri Sembilan kita tak boleh complacent sebab sumber tak sama macam di Johor. Saya tak nak sebut, tapi siapa yang tahu-tahulah kan. Siapa yang ada di Johor, parti mana saya tak sebut lah. Kita PAS memang kita tak ada sumber lah. Betul. Banyak fisabilillah aja kalau ada sumber pun sikit-sikit macam tu. Tapi di Johor parti-parti yang ada sumber tu mereka pakai sumber. Cuma sebab ada payung dan sebagainya di Negeri Sembilan ni, macam mana the trick is that macam mana awak nak menggerakkan pengundi awak untuk keluar mengundi, terutama pengundi luar tanpa sumber yang banyak. That is a challenge. That is a challenge. So sebab itu saya kata dia ada 2 cara untuk menggerakkan orang. Satu, ideological and spiritual. Second is transactional. Saya is on the school of thought yang we need to motivate and incentivize people spiritually dulu. Baru, and transactional tu kena ada, bukan kosong. Tapi itu secondary. Bukan transaction dulu baru asbab, bukan. So sekarang saya ingat dengan ada penyertaan rumah ini, kita akan ada asbab spiritually, asbab ideological yang besar. Dan sebab tu saya kata kepada pengundi-pengundi luar, pengundi-pengundi anak-anak muda, inilah pengorbanan. Bayangkan di Negeri Sembilan kita buat kajian penyatuan rumah yang pertama lepas pilihan raya, yang kita pergi pilihan raya bersama-sama. Dulu kita pernah cuba, tapi bukan di peringkat ni. Kita cuba di peringkat PRK, peringkat PRK Parlimen. Ingat tak Tanjung Piai? Betul. Ingat tak Tanjung Piai? Di PRK Tanjung Piai, saya ada berkempen di Tanjung Piai masa tu. Kita letak Wee Jack Chang, PAS sokong, menang berapa belas ribu. Tentu ingat tak? Di situ. So di peringkat Parlimen kita pernah cuba kajian muafakat nasional nyata rumah di situ, dan kita menang besar. Dan kali ni di Sembilan kita buat di peringkat negeri, dalam perjalanan untuk kita buat di peringkat nasional nanti untuk PRU, seperti yang saya telah hujahkan setahun yang lepas, sebelum inilah. Menarik lah. Sangat menarik topik kita ni. Sekarang dah pukul 6 lebih. So makan? Saya akan boleh makan. Makanan dah sampai. Say hello to sahabat saya. Alright, boleh. Ada jumpa. Jalan kuat ni. Jalan kuat kan. Yang ni depan ni nantilah kita tunjuk kan. Ini pun power ni depan saya ni kan. Baik. Dia tak boleh tunjuk. Saya. Alright. Kita jumpa malam ni kan. Saya sebab saya ahli biasa saya duduk belakang-belakang lah. saya duduk kat belakang. Saya ahli biasa yang VVIP kepimpinan utama atau entahlah kan. Dulu saya majlis tertinggi UMNO lain, saya duduk atas pentas. Sekarang ni saya PAS, saya ahli biasa. Siapa nak jumpa saya pergi kat belakang. Dekat mana? Dekat komplek PAS. Dekat komplek PAS, Kampung Ismail, Ampangan. Saya akan ada dekat ujung belakang tu. Jom. Kampung adalah tak? Ada semua ada. Ramai-ramai. Dan ada kepada orang-orang UMNO original yang sama macam saya walaupun saya ahli PAS, saya UMNO original. Saya PAS dengan UMNO ni satu perut je. Lalu PAS lah adalah dengan UMNO lah dulu. Sebelum kita ini kan macam anak kembar satu perut kan, satu jadi PAS, satu jadi UMNO. Lebih kurang itulah, saya tak tahulah. Ada orang cakap itu masuk ucapan. Walaupun saya ahli PAS, tapi saya kira UMNO original juga. So kepada orang-orang UMNO original, malam ni kalau senang kan,
datanglah beramai-ramai untuk kita agenda penyatuan ni. Saya pun sebab dekat sini kan, dan kita tunjukkan kepada PH, Pumdap dan Amdap Mentap ni, kita tak sokong Amdap Mentap, tak suka DAP, tolak PH, tolak PKR, dan kita sokong penyatuan rumah antara UMNO dan PAS ni. Datang beramai-ramai di Komplek PAS, Kampung Ismail, Ampangan, Seremban. Okay, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.